أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa amma ba'. Terima kasih kepada Puan Hajah pengacara majlis, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang berbahagia ini dapat bersua kembali. Ya, setelah sebulan lebih kita tak bersua, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dapat bersua kembali. Dan malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk kira bicara ayyamud darurah, hari-hari darurat, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 166 surah Ali Imran. Ayat 166 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biiznillahi wal ya'lamal mu'minin. Sadaqallahul azim. Ayat 166 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan apa-apa jua yang telah menimpa diri kamu dalam peperangan Uhud, sama ada cedera ringan yang kamu alami, cedera berat yang terpaksa kamu hadapi, cedera parah yang terpaksa kamu deritai, petah lagi kehilangan anggota tubuh badan, kodong tangan kaki, lumpuh mana-mana anggota tubuh badan, apatah lagi yang gugur di medan Uhud. Segalanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Segalanya itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dua hari di mana dua pasukan bertempur-bertembung. Pasukan tentera Islam bertempur dengan pasukan tentera kafir. Maka Allah jualah yang menentukan pasukan manakah yang mendapat kemenangan, pasukan mana pula yang mengalami kekalahan. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mengetahui siapakah dari kalangan kamu yang benar-benar beriman.
tidak berganjak di medan pertempuran Uhud. Dan siapa pula yang berpura-pura keimanannya kerana lari dari medan peperangan Uhud. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ayat 166 surah Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala memuji, menyanjung tinggi, menghargai pejuang-pejuang Islam di medan peperangan Uhud yang sanggup mengorbankan harta benda, jiwa raga demi mempertahankan maruah agama Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, pada ayat 166 surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala perakukan ada segelintir dari kalangan pejuang-pejuang Islam yang lari dari medan pertempuran, yang meninggalkan medan Uhud, menunjukkan mereka itu berpura-pura keimanannya, munafik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Perang Uhud berlaku, tercetus pada 7 hari bulan Syawal tahun 3 Hijrah. 7 hari bulan Syawal pada tahun 3 Hijrah. Genap setahun jarak dengan Perang Badar yang berlaku pada pertengahan bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Oleh kerana jarak yang begitu dekat, hanya berjarak setahun antara Perang Badar dengan Perang Uhud, maka rata-rata kaum muslimin, Ansar dan Muhajirin benar-benar tertekan, terbeban, terdesak dalam menghadapi peperangan Uhud. Kenapa mesti berperang? Tak cukup ke peperangan Badar? Kenapa mesti pula mengharungi, menghadapi, menempuh peperangan Uhud? Baik. Inilah dia ujian, dugaan, cobaan yang amat berat yang terpaksa diharungi, dihadapi oleh umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya muka bumi ini takkan sunyi daripada peperangan demi peperangan. Bayangkan, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaksa harungi, hadapi 16 kali peperangan dalam tempoh 8 tahun. Bermula tahun 2 Hijrah, Perang Badar, hinggalah tahun 10 Hijrah. Dalam tempoh 8 tahun, Rasulullah SAW terpaksa hadapi tempuhi 16 kali peperangan. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka inilah dia ujian, dugaan, cobaan yang amat berat untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaksa harungi dengan peperangan demi peperangan. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Peperangan-peperangan yang terjadi
tercetus di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenali dengan nama Ma'arakah. Ma'arakah. Mim, Ain, Ra, Kaf, Ta marbutah. Ma'arakah. Juga disebut Ma'arikah. Ma'arakah membawa arti peperangan yang mengikut peraturan-peraturan perang. Perangan yang mengikut peraturan-peraturan perang. Iaitu ada dua peraturan utama dalam peperangan di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'arakah, tempat medan pertempuran, gelanggang pertempuran. Maka peperangan di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditentukan tempat medan bertempur, gelanggang pertempuran antara dua pasukan. Yaumal taqal jama'an. Ayat 166 surah Ali Imran. Yang kedua, Ma'arakah merujuk kepada waktu pertempuran. Di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali berperang ada waktu pertempuran. Bila waktu bertempur? Sebaik sahaja gelincir matahari dari kedudukan tengah langit, masuknya waktu zuhur, hinggalah terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Maka apabila masuknya waktu zuhur, detik bermulanya pertempuran akan berterusan sehinggalah terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Ini berarti tempoh pertempuran dua pasukan ialah 6 jam. 6 jam. Tiada pertempuran di waktu malam. Tiada pertempuran di awal pagi, di dini hari. Tiada pertempuran di waktu pagi. Pertempuran hanya berlaku di waktu siang. Waktu siang pun bermula daripada masuknya waktu zuhur hinggalah terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Baik. Inilah dia Ma'arakah. Peperangan yang ada peraturan perang. Yang membimbangkan, merisaukan, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam resah gelisah. Peperangan selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang tercetus yang berlaku selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Malhamah. Malahim. Malhamah. Mim, lam, ha, mim, ta marbutah. Malhamah, malahim. Iaitu peperangan yang mengakibatkan ramai yang terkorban. Peperangan yang mengakibatkan ramai orang awam yang menjadi mangsa peperangan. Peperangan yang menyaksikan hancur lebur tubuh badan umat Islam akibat perang maupun menjadi mangsa peperangan. Malhamah daripada kalimah bahasa Arab lahmun membawa arti daging, tubuh badan manusia yang ditusuk, daging tubuh badan manusia yang dicincang hancur, daging tubuh badan manusia yang dibakar, daging tubuh badan manusia yang hancur lebur akibat peperangan.
Maka sebab itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimbang peperangan-peperangan yang tercetus, yang berlaku, yang terjadi selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana manusia dah tak ikut lagi peraturan perang. Ya. Di zaman Rasulullah, orang yang perang dikehendaki memakai baju besi. Rasulullah sendiri pakai baju besi. Kiranya terkorban dalam peperangan, maka hanya tertusuk pedang, begitu juga tersusuk anak panah. Ya. Jadi tidak ada penganiayaan, tidak ada penyiksaan dalam pertempuran perang. Akan tetapi selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia berperang dengan penuh kezaliman. Manusia berperang dengan tak ada berhati perut. Ya, cincang selumatnya tubuh badan manusia. Bakar atau sekini bom hancur lebur tubuh badan manusia. Wal'iyazubillah. Maka sebab itulah peperangan-peperangan yang terjadi, peperangan-peperangan yang berlaku, peperangan-peperangan yang tercetus selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah namakan malhamah malahib. Di zaman hayat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 16 kali pertempuran yang Rasulullah terpaksa hadapi. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah berapa ribu kali peperangan yang tercetus hinggalah hari kiamat. Maka peperangan yang terakhir sebelum kiamat dikenali dengan nama Al-Malhamah Al-Kubra. Al-Malhamah Al-Kubra. Peperangan berskalar besar. Seluruh muka bumi manusia berperang. Pada ketika itu, tentera Islam di bawah kepimpinan seorang pemuda, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan hadis riwayat Imam Muslim, ismuhu kasmi, namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Dialah Imamul Mahdi Al-Muntazar, pemimpin yang akan membela umat Islam. Al-Muntazar, yang ditunggu-tunggu kehadirannya untuk menyelamatkan seluruh umat Islam. Dibantu oleh junjungan mulia baginda Isa alaihi salam. Itulah peperangan terakhir di bumi Allah yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Ini peperangan yang berlaku tercetus, semuanya disebut Al-Malhamah As-Sughra. Al-Malhamah As-Sughra. Peperangan-peperangan berskalar kecil yang melibatkan beberapa buah negara, melibatkan beberapa bangsa yang ada di situ isu anutan agama. Ya. Ini perang 3 serangkai. Israel, bangsa Yahudi, bersama dengan United States of America, Amerika Syarikat, cuba memerangi sebuah negara Islam, Iran, setelah membunuh 72,000 nyawa umat Islam di bumi Gaza. Ini dapat membunuh 3,000 nyawa di bumi Iran. Dan terkini
Mereka telah membunuh melebihi 1,000 nyawa di bumi Lubnan. Inilah dia peperangan yang disebut Al-Malhamah As-Sughra. Peperangan yang menyaksikan ramai tentera Islam yang gugur, peperangan yang menyaksikan orang awam, khususnya di kalangan orang-orang yang beriman, menjadi mangsa perang. Hancur lebur tubuh badannya. Maka disebut malhamah wa malahid. Baiklah. Dan kini kita dapat saksikan. Dan hari-hari yang kita sedang lalui ini disebut dengan nama Ayyamud Darurah. Hari darurat. Kenapa hari darurat? Kerana kita umat Islam terpalit sama. Ya, menjadi mangsa peperangan. Walaupun peperangan itu berlaku 7,000 kilometer dari sini. Di kawasan Timur Tengah. Teluk Arab. Ya. Tetapi kita tak boleh larikan diri daripada menjadi mangsa peperangan, angkara perang. Dan kita kini berdepan dengan Ayyamun Darurah, hari-hari darurat. Hari-hari yang menyaksikan seluruh umat Islam tak boleh lari daripada mengalami SSR, susah, sengsara, dan ya, kita berdepan dengan penderitaan hidup. SSP, susah, sengsara, dan penderitaan, menderita. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin, hadirat yang dirahmati Allah. Ya. Sebagai orang yang ada sedikit ilmu pengetahuan falak, ilmu falak. Ilmu yang mana kita menilai dua, masa dan tempat. Jadi belajar ilmu falak ni ilmu alat saja. Alat untuk mengukur masa dan tempat, sukat masa dan tempat, timbang masa dan tempat, nilai masa dan tempat. Jadi ilmu falak ni ilmu alat saja. Alat untuk ukur, sukat, timbang, nilai. Apa nilai masa? Nilai masa itu ialah sejarah. Ya, masa akan berlalu. Tetapi sejarahnya, al-hal wal ma'al, hal ehwalnya akan berulang. Dapatan perolehannya akan berulang. Masa akan berlalu. Tetapi hal ehwalnya dan dapatan perolehannya akan berulang-ulang. Maka kita sebut sejarah. Sejarah berulang. Ya. Apabila kita sebut perang Uhud, ya, sudah berlalu 1,400 tahun yang lalu. Tetapi hal ehwalnya akan berulang. Dapatan perolehannya akan berulang. Ya Allah. Perang Uhud, Allah Subhanahu wa Ta'ala perakukan betapa ramai daripada kaum muslimin yang menderita akibat peperangan, yang susah selepas perang. Ya Allah, yang
menderita selepas perang, yang susah selepas perang, yang sengsara selepas perang. Ya. Yang susah kenapa? Kerana cedera ringan, cedera berat, ya, cedera parah. Sengsara pula kenapa? Sengsara kerana kodong tangan, kodong kaki dalam pertempuran perang. Menderita kenapa pula? Ada yang maknanya lumpuh selepas perang. Wal'iyahzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala hargai pengorbanan pejuang-pejuang Islam di medan Uhud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berakukan apa jua yang ditempuhi dihadapi, semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ujian, dugaan, cobaan amat berat untuk umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma asabakum yaumal taqal jama'an fa bi iznillah wal ya'lamal mu'minin. Sadaqallahul azim. Baiklah. Ini ya, kita menyaksikan 72,000 umat Islam gugur di bumi Gaza, Palestin. Perang Uhud 70 orang pejuang Islam gugur. Perang Uhud 70 pejuang Islam yang gugur. Perang di Timur Tengah, perang yang menyaksikan 72,000 yang terkorban menjadi mangsa perang. Nak menyatakan ya, masa berlalu tetapi sejarah ni berulang. Al-hal wal ma'al. Hal ehwal itu berulang. Dapatan perolehannya itu berulang. Baiklah, bagi kita yang duduk di semenanjung tanah Melayu yang jaraknya 7,000, 8,000 kilometer daripada bumi Gaza, Palestin, kita pun terpalit sama sebenarnya. Ya, kita pun terpalit sama. Hakikatnya, kita juga menempuh hari-hari darurat. Ya. Saya nak kemukakan di sini Perang Dunia Kedua berlaku pada 6 September 1939. Perang Dunia Kedua berlaku pada tanggal 6 September 1939. Boleh ingat pula, dulu kan SPM ambil sejarah. Kena ingatlah. Jadi 6 September 1939. Jerman menyerang Poland. Bermula dengan Jerman berperang memerangi Poland. Baik. Perang Dunia Kedua menyaksikan peperangan yang bermulanya, timbulnya di benua Eropah. Tamakkan kerakusan menyebabkan Perang Dunia Kedua di benua Eropah. Jerman menyerang Poland. Inilah diikuti dengan Itali, Hungary, seterusnya. Ya, USA masuk campur. Baik. Tak diduga, tak disangka. Dua tahun selepas, 1939, iaitu 1941, 8 Disember 1941, ketika kita umat Islam tenang, aman, damai, walaupun
di bawah penjajahan British pada ketika itu. Tak duga, tak sangka, Jepun mendarat di Tumpan dan Jepun mula menyerang Kota Baru 8 Disember 1941. Cukup 2 tahun selepas Perang Dunia Kedua bermula. Ya, tak diduga, tak disangka, Jepun mendarat. Baiklah di Tumpan dan menyerang Kota Baru. Dalam tempoh masa tak sampai setahun, Jepun telah sampai di Johor Bahru dan berjaya menakluki Singapura. Menyah keluar British. Baik. Saya nak jelaskan di sini. Sejarah menyatakan tak menduga Jepun mendarat. Kerana Perang Dunia Kedua tu asalnya, tercetusnya di benua Eropah. Tak ada kena-mengena dengan benua Asia, Asia Tenggara. Tapi 2 tahun selepas meletusnya Perang Dunia Kedua, Asia Tenggara mula perang dengan angkatan bersenjata Jepun. Umat Islam juga menjadi mangsa peperangan. Wal'iyahzubillah. Bimbang. Perang yang meletus di Timur Tengah, perang yang meletus di Teluk Arab ini, setahun 2 kemudian, tiba-tiba tentera mana pula mendarat di Tanjung Puteri, Selat Teberau, airnya biru, Johor Bahru. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga Allah pelihara kita daripada perkara-perkara yang tak diingini. Ayyamud darurah. Kita nak cerita Ayyamud darurah. Baiklah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faham tentang peperangan-peperangan yang tercetus selepas kewafatan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil tanggungjawab, ambil peranan. Rasulullah yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang sayang umatnya. Rasulullah yang amat menyayangi umatnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Rasulullah tak akan berdiam diri. Biarpun Rasulullah telah wafat, tetapi Rasulullah perlu siapkan pedoman, bimbingan, pimpinan untuk umatnya dari kalangan orang-orang yang beriman. Bagaimana menghadapi fitnah, kerosakan angkara akhir zaman. Perangan demi peperangan. Al-Malhamah As-Sughra. Peperangan hinggalah Al-Malhamah Al-Kubra. Seorang remaja belasan tahun, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak lelaki kepada Sayyidina Umar, mengajukan persoalan-persoalan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti Abdullah ibnu Umar, anak lelaki Sayyidina Umar ni, dia bimbang. Apabila Rasulullah wafat nanti, dia sudah dewasa. Maka zaman dia pula yang akan menghadapi peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan yang dia sama-sama tempuhi bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kerana peperangan yang Rasulullah hadapi di zaman hayat Rasulullah SAW itu namanya ma'rakah. Perangan yang mengikut peraturan perang. Yang ada ma'rakah, tempat medan pertempuran, gelanggang pertempuran. Yang ada waktu, tempoh pertempuran. Ma'rakah, ma'rikah. Tetapi selepas Rasulullah wafat, tidak. Ya, peperangan yang dah tak ikut lagi peraturan perang. Manusia dah tak berhati perut. Malhamah, hancur tubuh badan manusia akibat peperangan. Wal'iyazubillah. Lalu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak lelaki Sayyidina Umar yang belasan tahun ini, banyak persoalkan, banyak bertanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahirkan kebimbangan. Bukan soal perang itu, tetapi ayyamud darurah, hari-hari darurat, yakni hari-hari selepas perang. Selepas perang, maka umat Islam akan menghadapi hari-hari darurat, hari-hari kesusahan, hari-hari penderitaan, hari-hari kesengsaraan. Ya Allah. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Nu'aim, hadis riwayat Imam Nu'aim dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu baina yaday malhamati fitanu yamutu fiha qalbur rajuli kama yamutu badanuhu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sebelum tercetusnya perang yang amat besar, perang yang diketuai oleh Imamul Mahdi Al-Muntazar, sebelum berlakunya Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan besar-besaran, peperangan berskala besar, umat Islam di bawah kepimpinan Imamul Mahdi Al-Muntazar, sebelum sampai peperangan itu, fitnah akan menimpa melanda umat Islam, sehingga kan hilangnya jati diri pada lelaki Muslim, hilangnya jati diri, matinya hati sanubari seorang lelaki Muslim, sebagaimana mati tubuh badannya. Orang Islam pada ketika itu bangkai-bangkai yang berkeliaran. Orang Islam yang tiada mempunyai jati diri, hilang semangat, trauma, ketakutan. Lalu Abdullah ibnu Umar bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa boleh berlaku begitu? Umat Islam hilang jati diri, umat Islam dalam ketakutan, trauma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ini dalam jawapannya hadis riwayat Imam At-Tabrani dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kenapa boleh berlaku umat Islam hilang jati diri, umat Islam ketakutan, ya, umat Islam trauma, tak mampu berbuat apa-apa, seperti bangkai yang berkeliaran sahaja. Wal'iyazubillah. Kenapa tu? Kenapa berlaku begitu? Ya, kerana fitnah, angkara-angkara yang tak mampu dihadapi oleh umat Islam. Fitnah yang tak mampu dihadapi oleh umat Islam ketika itu. Apakah angkaranya?
5 angkara. Yang pertama, habasan amtaruha, jatuhan air hujan. Umat Islam bakal menghadapi jatuhan air hujan. Ada hujan, tapi airnya tak banyak, dijatuh. Maka umat Islam akan berhadapan dengan krisis air. Ya Allah, kalau berdepan dengan krisis air, itu menandakan umat Islam akan susut habuan rezeki. Susut merosot habuan rezekinya. Baik. Jatuhan air. Krisis air. Pertama. Yang kedua, walam taghzur anharuha. Susut merosot hasil laut, hasil sungai, hasil darat, hasil lembah. Menunjukkan hasil pertanian susut merosot, hasil ternakan susut merosot, hasil laut tangkapan ikan susut merosot. Ya Allah, maka krisis sumber tenaga, krisis air, krisis sumber tenaga, semua dah susut, semuanya merosot. Dua. Angkara yang ketiga, ghalat as'aru kutiha, harga barang makanan melambung tinggi, harga barang keperluan hidup melambung tinggi. Ya Allah, maka yang ketiga, krisis makanan. Yang pertama, krisis air. Yang kedua, krisis tenaga. Yang ketiga, krisis makanan. Yang keempat, walam tarbah tijaratuha, tidak mendapat keuntungan dalam apa jua perniagaan. Ya Allah, krisis ekonomi. Yang keempat, krisis ekonomi. Yang kelima, hadamat imaratuha, hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadamat imaratuha, bangunan-bangunan runtuh. Kenapa kena bom? Ini kejahatan senjata ni antara Iran, Amerika dan Israel ni sementara. Ya. Sementara ni. Moga-moga selamatlah semuanya, tak pasti. Entah 2-3 hari lagi meletus semula. Waliyazubillah. Masya Allah. Ya. Jadi bangunan-bangunan runtuh, rebah, dibom. Musnah. Maka krisis pembangunan. Umat Islam berdepan dengan 5 krisis. Krisis air, krisis tenaga, bahan api, krisis makanan, krisis ekonomi, krisis pembangunan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perakukan sebelum berlaku al-malhamah al-kubra. Bila tu al-malhamah al-kubra ni, perang berskala besar ni, ramalan. Ramalan ni ramalan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat pada tahun 911 Hijrah. Ramalannya ni ramalan. Ramalan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, wafat pada tahun 911 Hijrah. Dah wafat 500 tahun yang lalu. Ramalannya 1500 Hijrah. Kini 1447 Hijrah. Ada 53 tahun lagi. Maka dalam masa 53 tahun lagi ni, kita akan menghadapi peperangan disebut Al-Malhamah As-Sughra yang mengakibatkan 5 krisis. Krisis air, krisis tenaga, krisis makanan, krisis ekonomi, krisis pembangunan. Ya. Moga-moga Allah pelihara kita, pelihara keluarga kita, sanak saudara kita, ya, anak cucu cicit kita, semuanya dapat dalam peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jua
Maka sebab itu malam ini saya nak kuliahkan dulu Ayyamud Darurah, hari-hari darurat. Maknanya hari-hari menempuh kesukaran hidup, hari-hari menghadapi penderitaan hidup, kesusahan hidup. Kerana 5 angkara, 5 krisis. Oleh kerana 5 krisis inilah menyebabkan ada di kalangan umat Islam yang hilang jati dirinya. Ketakutan, trauma. Baiklah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apapun sebagaimana kuliah-kuliah yang lalu, saya kemukakan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi. Iza waqa'ta fi waratatin faqul bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, apabila kamu sedar kamu jatuh ke lembah kebinasaan akibat peperangan, akibat krisis-krisis, ataupun kamu sedar kamu terperangkap dalam kesukaran, ya, kerana krisis tenaga hari ini, krisis tenaga hari ini, Allahu Akbar, petrol naik, diesel naik, ya, yang turun hujan turun pun tak menentu, tak sekata, tak seragam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apabila kamu sedar, kamu jatuh ke lembah kebinasaan, kamu terperangkap dalam kesukaran, ataupun kamu menjadi mangsa keadaan. Kita jadi mangsa keadaan yang perangnya di Teluk Arab, ya, tapi kita yang jauh 7,000 kilometer ni pun jadi mangsa keadaan. Kambing hitam. Oleh itu, perbanyakkanlah menyebut 2 kalimah. Yang pertama, kalimah Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimah yang kedua, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan Rasulullah SAW tak bataskan berapa banyak kita nak sebut Bismillah, berapa banyak kita nak sebut Al-Muhawwalah, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang jelas menjadi amalan para sahabat Rasulullah SAW kiranya menghadapi situasi ayyamud darurah, hari darurat ini, selepas sembahyang fardu asar. Selepas sembahyang fardu asar, duduk menghadap kiblat, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. 100 kali. 100 kali. Itulah yang terbaik. Agar kita mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jua alhamdulillah. Ada tinggal lebih kurang 5 minit lagi. Kalau ada sesiapa di kalangan tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu bapa-bapa yang nak mengajukan persoalan, dijemput dan dipersilakan. Silakan jemaah. Kalau nak bertanya dengan Ustaz ke, nak apa ke, silakan. Dia masa lagi, insyaAllah. Nampaknya kita ni bukan zon selesa tau. Kita ni menghadapi hari-hari darurat sebenarnya.
kita berdepan dengan macam-macam krisis ni. Ya Allah. Tapi alhamdulillah lah, ini di peringkat permulaan. Ini di peringkat permulaan. Saya hari itu yang tak berkuliah tu kan. Hari itu yang tak berkuliah tu, saya pergi ke 3 negeri. Perak, Pening, Kedah, no. Ketiga-tiga negeri saya pergi ni, semua saya diminta jasa baik sebagai bomoh padi. Bomoh padi. Hari itu pergi dekat Sabak Bernam. Alhamdulillah. Ustaz Yusof, kita panggil Ustaz Yusof Jawa, dekat Sabak Bernam tu, dia tanam 20 relung padi menjadi. Alhamdulillah. Menjadi. Dapat bayar gaji. Kuli dia ada lebih kurang 8 orang mat Bangladesh. Masing-masing dapat gaji sebulan 2,500 tau. Alhamdulillah. Kini saya diminta pula jumpa sahabat-sahabat saya di Bagan Serai. Lepas tu seberang Perai, no. Kemudian Kuala Salah, Yan, dekat dengan Gunung Jerai, no. Kedah. Ni nak cerita yang dekat Yan tu kesian. Dah Yan namanya, kesian. 20 relung, 5 relung aja jadi. Yang 10, yang 15 relung lagi tak jadi. Padi dia tu kosong. Tak jadi. Jadi mereka tanya dengan saya. Saya kata dengan dia, awak hantar abang awak awal dulu. Tak tahu dia kata. Ni tak jadi dah ni. Tak apa, sabarlah. Sabar pilah. Jadi kerana hujan tak menentu. Selama ni tanam padi semata-mata mengharapkan air daripada empangan Pedu. Kat sana, dekat Sik tu, ada 4 kampung tu dipindahkan, dibuat empangan Pedu. Ke air empangan Pedu tu disalurkan untuk keperluan tanaman padi. Semata-mata menggunakan air empangan tak cukup. Dikena air hujan juga. Tengok. Krisis air. Dibawa kepada dah padi tak menjadi. Pokok padi tu. Padi tu kosong. 10 tahun lalu, saya pergi ke Kedah. Dilantik sebagai bomoh. Bomoh untuk menghalau siput rondang mas, no? Siput rondang mas. Alhamdulillah, Allah perkenankan. Siput-siput tu dapat kita halau keluar daripada kawasan sawah. Tu cerita 10 tahun lalu. Cerita yang ini pula, ya Allah, kesian. Sahabat saya, dia kata adalah padi, tapi buat makanlah. Maka kira Kedah yang membekalkan 70% padi. Kini Kedah hanya mampu membekalkan 40% padi untuk negara. Maka negara terpaksalah ambil padi daripada India, ambil padi daripada dekat aja. Painai tamarai, manpenrai. Siamlah. Ya Allah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit boleh? Salam, silakan. Ustaz cerita tadi masa zaman Rasulullah, peperangan berjadual, peperangan ada tempat lapangan, tempat berperang, dan pakai baju besi dan sebagainya. Apabila mangkat wafatnya Rasulullah SAW, peperangan tidak menjadi sebagaimana yang yang dilakukan oleh Rasulullah. Walhal sahabat-sahabat Nabi kan masih ada hidup selepas Nabi wafat. Apakah mereka tidak dipesan ataupun mereka tidak laksanakan apa yang telah dilaksanakan oleh junjungan besar Nabi Muhammad? Kerana pihak kafir dah tak hendak berperang ikut peraturan perang. Dan berlaku pula perang saudara. Nanti ada masa
Minggu depan saya akan cerita pula macam mana perang saudara antara kerajaan Bani Abbasiyah menumbangkan kerajaan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijrah. Ya Allah, 132 Hijrah. Itu perang saudara. Islam perang dengan Islam. Ketika Islam perang dengan Islam tu, orang Islam yang terkorban tu 120,000. Ya Allah. Lebih ramai ya, 120,000. Waktu perang tu memang dah tak pakai baju besi dah. Kerana perang saudara, perang antara dua Bani Abbasiyah yang nak merebut 3 tahta, harta, wanita daripada kerajaan Bani Umayyah. Wal'iyazubillah. Maka perang selepas kewafatan Rasulullah SAW tu dah namanya Malhamah. Dan Rasulullah dah beritahu dah waktu Rasulullah masih hidup lagi. Dia maknanya selepas Rasulullah wafat tu, peperangan dah tak ikut peraturan perang. Ya. Tak mampu lagi nak dibendung lagi benda ini. Perang yang masih lagi ikut peraturan di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Di zaman Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Umar kepung Baitul Maqdis. Dan Sayyidina Umar tak bunuh seorang pun orang bangsa Yahudi Bani Israel yang ketika itu telah bertapak lama di Al-Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Selama hampir setahun Sayyidina Umar kepung. Daripada tahun 16 Hijrah, Sayyidina Umar hantar tentera kepung. Kepung aja. Jangan bertindak apa-apa. Jangan anyaya apa-apa. Kepung. Sehinggalah mereka maknanya surrender. Zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali menjadi khalifah, nampaknya di pihak musuh orang Islam sendiri dah mula pecah tradisi. Tidak mengikut lagi peraturan perang kerana mereka buat serangan-serangan hendap. Hingga Sayyidina Ali pun dibunuh, diserang hendap ketika mendirikan solat fardu subuh. Tengok, ini perkembangan sejarah. Kalau itu orang Islam ni dah kuranglah hebatnya, dah mula lemah lah dengan perpecahannya, dengan perang saudara dan sebagainya. Mana dia boleh dikuasai oleh kaum kafir. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tolong bagi tips, bagi pengalaman Ustaz untuk jemaah haji tahun ni. Itu daripada Mekah tu Ustaz. Ada tips Ustaz ke, ada pengalaman Ustaz ke untuk sharekan? Terima kasih Ustaz. Oh. Dekat Mekah ni, daripada Mekah ni Ustaz. Oh ya Allah. Jemaah haji kita tu. Tips saya maknanya apabila kita melaksanakan ibadah haji, sebenarnya di sinilah maknanya kita mentarbiah diri kita untuk membuat pilihan yang terbaik, keputusan yang terbaik, tindakan yang terbaik, dan rayuan yang terbaik. Ambil contoh satu. Hari Arafah. Arafah bahasa Arab. Arafah membawa 10 makna. Arafah membawa 10 makna. Saya ambil salah satu daripada makna Arafah, iaitu mendapat keputusan, menerima keputusan. Jadi
pada 9 hari bulan Zulhijjah, detik-detik hajjah nanti menunggu keputusan. Allah Akbar, takutnya menunggu keputusan. Bila gelincir matahari, masuknya waktu zuhur, 9 Zulhijjah, maka Puan Hajjah akan mendapat keputusan. Ya Allah, mendapat keputusan. Sebab itu kita disuruh datang awal. Wukuf di Arafah. Kita menunggu keputusan. Dan moga-moga mendapat keputusan yang terbaik. Pun begitu, ya, maka selepas kita menerima keputusan, malamnya 9 malam 10, kita diberi peluang untuk membuat rayuan. Keputusan diterima di tanah halal, bumi Arafah. Rayuan kita buat di tanah haram, iaitu Muzdalifah. Maka bermalam di Muzdalifah bukan annual dinner. Bermalam di Muzdalifah itu malam untuk kita membuat rayuan. Mungkin keputusan tak memuaskan. Tak apa, kita buat rayuan. Rayuan dibuat dalam keadaan penuh harapan, mengutip batu-batu yang untuk kita lemparkan nanti. Jamrah Al-Kubra, Jamratul Aqabah. Ya Allah, macam aku pula. Minta maaf, saya tak ada tauliah daripada tabung haji, ya. Jangan marah, ya. Kena marah ni saya tahu. Cakap haji-haji ni, itu pesanan saya lah. Itu maksud Arafah, maksud Muzdalifah. Arafah, tempat menerima keputusan. Muzdalifah, tempat membuat rayuan. Mina, tempat kita action taken, mengambil tindakan. Sebab itu dinamakan masyair. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.